Simpanan saya cukup ke kalau saya tiba-tiba tak bekerja? Itulah soalan yang ramai orang tak berani nak jawab. Tapi hakikatnya, itu soalan yang wajib kita tanya pada diri kita sendiri sebelum terlambat. Hari ini kita mungkin sihat, ada kerja tetap, gaji masuk setiap bulan. Tapi bagaimana kalau esok tiba-tiba kita jatuh sakit, kena buang kerja atau berlaku hal tak diduga? Ramai rakyat Malaysia bergantung sepenuhnya pada satu sumber pendapatan. Tapi malangnya, majoriti tak ada simpanan kecemasan walaupun untuk 1 bulan hidup. Itulah sebabnya kenapa ramai yang terjerat dengan hutang bila hilang punca pendapatan. Kerana tiada pelan pelindungan keuangan. Salah satu cara paling bijak untuk lindungi keuangan kita adalah simpan emas. Dan platform yang paling mudah dan patuh syariah untuk mula simpan emas hari ini adalah Public Gold. Dengan akaun Gap, anda boleh mula simpan emas serendah RM100 sahaja tanpa perlu beli seketul emas besar. Simpanan emas ini tak terjejas oleh inflasi, nilainya kekal sepanjang masa dan boleh dicairkan bila-bila masa kalau kita perlukan tunai. Lebih penting, ia berada di luar sistem kewangan. Tiada siapa boleh beku atau ambil kecuali kita sendiri. Bayangkan jika anda konsisten menyimpan emas setiap bulan 1 gram, dalam masa setahun anda sudah ada pelindungan keuangan bernilai ribuan ringgit. Bukan sahaja membantu waktu kecemasan, malah menjadi aset yang boleh diwariskan kepada keluarga. Jadi, persoalannya bukan boleh ke simpan emas, tapi bila nak mula simpan. Kerana lebih lama anda tunggu, lebih tinggi harga emas naik dan lebih besar risiko keuangan anda yang anda akan hadapi. Buka akaun emas Gap Public Gold hari ini dan mula simpan emas ikut bajet anda. Sediakan payung sebelum hujan. Lindungi masa depan anda dan keluarga sekarang, bukan nanti. Ingat, ada wang belum tentu ada emas, tetapi ada emas sudah pasti ada wang. Ingat emas, ingat Public Gold.